11 per 10. Ini daripada Songkla je, Ikan kita dalam 800 gram. Ini paling best seller je, Setiap kali orang datang sini, atas meja makan dia mesti ada menu ni. Mesti orang akan order. First time cuba, bila masuk kat mulut, lain macam. Chef, saya nak siakap liu suan satu. Boleh? Ada kat sini lah? Ada. Okey, Chef. Selain daripada tu, apa lagi menu best seller yang bila orang datang sini, dia order menu tu? Siakap kengsom, ketam pak pong kari, tom yam kelapa. Western pun kita ada. Western pun ada? Western ada, harimau menangis. Dan last sekali, kita ada green tea gelas besar. Gelas besar? Besar mana tu, Chef? Besar. Besar sangat? Betul-betul besar. Okey, Chef, boleh ke kita nak masuk dapur? Boleh. Alright, jom. Ini daripada Songkla, Chef, Menu ni daripada Songkla. Songkla. Pertama kali kita nak masuk serai. Dusun-dusun ni bermaksud kalau bahasa Thailand, dusun kan, kebun-kebun. Serai ada macam barang-barang dalam kebun. Saya tak pernah makan menu ni, Chef. Boleh cuba. First time nak cuba. Saya nak pergi Thailand jauh. Tu apa, chili, Chef, Chili. Kurang pedas kita boleh request kan. Boleh minta lah. Boleh minta. Lepas tu kita masuk bawang. Bawang. Kuah dia tak sama macam siakap 3 rasa je, tak sama. Lain, Macam kerabu-kerabu. Okey. Tu apa tu, Chef? Mangga. Oh, mangga. Ini lain daripada lain ni. Ini paling best seller, Chef, Setiap kali orang datang sini, atas meja makan dia mesti ada menu ni. Mesti orang akan order. Rasa ini masam-masam, pedas-pedas, manis-manis. Kacang biasa. Oh, kacang digoreng. Baik. Tu apa, Chef? Kalau sana panggil nisam genyi. Nisam gula, Ini gula Melaka, Gula Melaka. Daun. Kita akan masuk pis tom yam. Pis tom yam, Ui, pakai. Ini kita buat untuk seekor ikan, Seekor ikan, Lepas tu kita nak masuk air kicap sikit, Lepas kita nak masuk air limau. Air limau. Kita masuk hajino sikit, Rasa. Untuk rasa. Air sup. Air sup sikit lah. Sup apa tu, je? Biasanya Sup kosong. kita buat sup kosong kan. Buat Sup tom kosong. yam, buat apa. Nampak menyelerakan ni, Jadi ini dimasak je, tak ya? Dibuat macam ni je lah. Kita buat macam kerabu. Macam kerabu lah. Nanti siram je atas ikan tu. Ya. Alright. Okey, siap ni, je. Siap ni. Memang dia kena goreng crispy je, Jangan goreng dengan tepung. Bagi garing. Kita potong-potong jadi mudah makan lah. Ini seekor je, Seekor. Besar juga, Besar ikan kita dalam 800 gram. 800 1 kilo gram. Hampir sekilo lah. Hampir kilo lah. Ikan kedai kita. Ini kita plating lah. Tu bahagian badan dia. Ini bahagian badan dia. Dan ekor dia. Ekor dia. Serai je, Serai. Serai garing. Serai kita goreng. Oh, goreng bagi garing. Bagi garing. Boleh makan tu je? Boleh. Boleh, Cili kering goreng. Cili kering goreng. Cili. Saya tak pernah makan ni, Dan. Tak sabar nak cuba. Besar ikan ni. Besar ikan. Nak bubur terus boleh, nak asing pun boleh. Biasanya kita asing sikit. Ni menu ni memang terkenal dekat Songkla je, Kat Songkla. Menu ni original Thailand lah. Original Songkla lah. Kalau orang pernah pergi Thailand, mesti pernah makan. Tapi saya pergi Thailand tu tak jumpa ni, je. Saya pergi salah tempat kot. Salah tempat kot. Gelas apa tu? Gajus. Last kali kita nak masuk gajus Tabu-tabu. Sangat-sangat unik. Tu apa tu, je? Carrot. Ni carrot Ini untuk hiasan lah. Ini pun kerangup-rangup je kan ni. Ya. Siap. Siap. Mantap. Kedua, Chef, kita nak masak apa, Chef? Kita nak masak tom yam. Tom yam apa tu? Biasa kita buat ada tom yam ayam, tom yam kelapa. Tapi kita buat banyak-banyak dulu lah. Okey, boleh? Kita nak tengok? Satu kuali besar. Boleh. Mantap. Pakai air rebusan je, Ya. Ni air rebusan. Dalam dia ada apa tu? Ada serai. Ini yang buat Lepas tu wangi ni, ada Chef. ya, ada lengkuas. Kedai kita selalu tom yam tu memang banyak order lah. Satu koli ni kejap je. Kejap je habis. Nanti masak lain pula. Nanti masak lain pula. Air limau kalau kita buat banyak-banyak, kita sukatan dengan senduk je. Chef buat banyak-banyak ni biasanya untuk beberapa hidangan tu? Lebih kurang 35 mangkuk. Dan gaul. Lepas tu kita nak masuk sos tiram lah sikit. Sos tiram. Terus kita masuk garam Rasa je. Kita masuk hajin sikit. Lepas tu kita nak masuk pin tom yam dah. Kalau dekat Thailand ini dia paling popular je, Ya. Paling sedap je, Paling sedap dia. Kita tuang je lah. Yalah. Kita sukatan dengan tuang je. Bau dia je. Naik bau dia je. Bau dia. Menusuk ke hidung. Dia melekat kat tekak. Nanti boleh cuba lah. Okey, Chef. Ini kicap sutong je. Kicap tutong. Bahan memang semua daripada Thailand. Semua daripada Thailand lah. Tapi makanan Thailand, Chef, dia kalau tak ada kicap sutong ni tak jadi, Chef. Kicap tutong ni membuatkan jadi rasa lemak-lemak. Lemak-lemak masin. Tom yam kita biasanya kau 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 betul-betul kau pekat. Pekat, melekat. Masam, pedas. Kurang pedas pun boleh. Ini kita masukkan tomato. Tomato kita masuk last sekali Kita tutup api. Okey. Bagi dia hancur lah. Banyak pakai tomato, Chef. Banyak.
Daun limau. Daun limau. Gamas-gamas sikit bagi wangi-wangi ya. Oh, ini yang buat aroma tu. Orang Thailand duduk kat Malaysia makan makanan Thailand juga je. Memang suka kat makanan Malaysia. Makanan Malaysia Nasi Chef suka lemak, makan apa? Nasi lemak apa semua. Kat Kelantan kita sukalah makan nasi kerabu. Oh, ini bawang Holland je. Ini bawang Holland. Oh. Ini semua bahan-bahan dia dah bubuh dah. Ya. Tunggu masak je. Tunggu masak Kalau je. siapa order, contoh tom yum ayam, masuklah bekas lain. Ya. Sekali kita masuk dulu air. Satu orang terus. Ini yang buat lemak. Bagi macam air. Nampak pun pekat je. Tapi tom yum ni Jeff, dia kalau tak pekat dia tak sedap je. Tak sedap Dia mesti pekat pedas. Mesti pekat pedas. Betul ada masam. Ya. Betul lemak-lemak sikit je kan. Ya. Dalam tom yum kelapa ni ada apa je? Ada sotong, ikan siakap, dan galah. Dan galah. Dia pakai kelapa ada isi je kan. Kelapa kita kena pakai ada isi lah. Bagi customer kita boleh makan. Air dia? Dia pun guna kat sikit. Isi dia tetap bagi juga dalam tom yum je kan. Kita kena letak bagi kat. Sebab nanti kalau makan dia dapat rasa lembut je kan. Ya. Okey, siap rebus dah je kan. Ya. Dia memang sistem masak dia rebus sekejap. Rebus kejap. Kemudian kita masukkan kuah tom yum lah. Ya. Baik. Dapat pula panas-panas je kan. Panas-panas. Tak pekat, panas-panas. Menilih. Siap. Dah siap. Okey, ini kita punya menu tom yum. Tom yum kelapa. Harimau menangis. Chicken chop. Keng som. Panas-panas sedap. Kita berada di Songkla Kajang. Tempat ni sangat-sangat best. Suasana sejuk dan juga dia punya suasana sangat sesuai kalau kita datang makan tengah hari. Tanpa bercakap banyak. Jadi menu pertama ni untuk kita cuba adalah siakap masak liu suan. Dia sangat-sangat berbeza. Kalau kita tengok tadi cara dia buat kuah liu suan ni dia berbeza. Di dalam tu dia ada daun limau purut. Kemudian yang paling uniknya dia ada serai goreng. Kemudian dia ada juga cili kering goreng. Ini memang khas Songkla. Dan tanpa bercakap banyak, saya dah tak tahan dah ni. Takut ikan ni sejuk, dia tak crispy. Ni rupa dia. Suapan pertama, yang ni mesti crispy ni. Bismillah. Dia berbeza. Ini serai goreng. Chef tu kata boleh makan. Bismillah. First time makan serai goreng. Kuah belen dia akan asingkan. Kemudian yang bestnya kat atas ni tengok. Dia ada kacang gajus, dia ada potongan serai, dia ada bawang, dia ada limau nipis yang dipotong-potong. Okay, kita nak makan dengan nasi. Ambil ikan ni. Okay. Suapan pertama. First time nak makan. Bismillah. Gigitan pertama, dia dapat gigit ni. Limau nipis. Kemudian ada rasa lemak daripada gajus. Kemudian ada rasa bawang mentah. Ada rasa potongan serai. Dan ini barang, ya Allah, kita first time cuba. Bila masuk kat mulut, rasa macam lain macam. Okay, dia ada bagi ekstra kuah, boleh cicah. Bismillah. Ikan dia ni, berat dia hampir 1 kilo. Goreng crispy. Bismillah. Combination ni, dia ada pedas, masam, masin, manis, lemak, semua ada. Antara menu bila kita makan semua ada rasa ni. Ini syahdu. Okay, lagi sekali celup. Bismillah. Kita nak cuba tom yum yang chef tu masak tadi. Ini tom yum ayam. Dalam dia komplit. Bismillah. Lagi sekali. Bismillah. Masam, pedas, pekat, semua komplit rasa dia. Nak makan dengan nasi. Paling best seller dekat sini tom yum kelapa sebenarnya, tapi saya nak rasa tom yum dia dulu. Serai, lengkuas, semua ada. Dan chef ni dia pakai paste tom yum daripada Thailand. Bismillah. Songkla punya version lain macam. Bismillah. Biasa orang makan malam-malam. Jadi kedai ni tengah hari dah buka dah. 12.30 hari sampai 10.30 malam. Okay, dia punya ciakap ni memang crispy betul. Kemudian ambil sedikit kuah tom yum. Bismillah. Tom yum dia pertama sekali dia pekat, pedas, manis, masam, masin, cukup semua. Sempurna. Jawapan terakhir untuk tom yum. Bismillah. Combination tom yum dan juga ikan siakap masak liu suan ni memang lain macam. Dia punya pergi memang syahdu teruk. Menu yang seterusnya ada siakap keng som dan juga pat pong kari. Kita nak cuba kuah dia. Bismillah.
betul-betul kau. Suapan pertama, pedas. Kemudian ada masam. Nak ambil ikan dia. Oh, ini yang jenis tak suka goreng-goreng. Nak makan yang steam, boleh order yang kengsom. Bismillah. Dia ada nenas. Bismillah. Okay, atas ni dia ada daun kangkung tak silap saya. Kita ambil. Kita kena makan dengan tangan, guys. Ini rupa dia. Letak sikit kuah dia. Tengok tu, family-family yang datang untuk makan tengah hari kat sini. Kita nak ambil pat pong curry. Alright, ni rupa dia ketam. Dan kita nak try rasa kuah dia. Tak pernah makan pat pong ni. Bismillah. Pedas lemak. Saya rasa ini telur ni. Saya dapat rasa ini telur. Bismillah. Ini makan dengan nasi putih jadi. Ambil ikan, makan dengan nasi kuah kengsom. Bismillah. Kuah ketam ni gaul dengan nasi. Makan dengan siakap kengsom. Bismillah. Ini barang jadi teruk, bro. Ketam ni, dia sangat kuat rasa lemak dia sebab dia daripada telur. Kita kepak. Tengok ada air ketam tu. Bismillah. Okay, suapan dia terakhir. Saya suka kengsom dia. Rasa dia sempurna. Ada pedas, masam. Bismillah. Kesemuanya syahdu berlaku. Dari sudut rasa dia perfect dan sempurna. Okey, dekat sini pun ada menu-menu western dan kita order juga creamy garlic shrimp pasta. Minta maaf bising orang ramai. Bismillah. Oh, lemak berkerim, rasa dia punya bawang putih. Kemudian dia ada pedas sikit dan dia ada buat potongan-potongan tomato cherry. Bismillah. Dan dia ada udang. Kita nak cuba udang dia. Oh, yang ni sedap sebab dia ada pedas. Bismillah. Dan kita nak cuba juga chicken pasta. Oh, tengok dia punya colouring sangat-sangat cantik. Bismillah. Dia rasa ala-ala Melayu, ada sedikit pedas, lemak dan juga kita rasa ayam dia. Bismillah. Kena dengan tekak orang Melayu lah. Ini menu dia adalah chicken chop XL. Kalau tengok saiz dia, ya Allah, besar gila. Oh, kedabak punya besar. Chicken chop XL. Bismillah. Dia punya crispy memang tak boleh buat bincang. Sangat-sangat crispy. Dia ada fries kat bawah. Kita cuba dengan black pepper sauce. Ush, pekat betul. Bismillah. Dia ada juga mashed potato kat sini. Okay, celup sikit black pepper. Bismillah. Dan juga dia punya coleslaw. Bismillah. Dia ada juga kat sini chicken tender. Nak tengok crispy ke tidak. Bismillah. Okey, dan menu terakhir kita adalah daging harimau menangis. Ini rupa kejadian dia. Nak tengok lembut ke tidak. Oh, lembut. Dengan sos dia. Bismillah. Oh, pedas, masam. Ada rasa daun ketumbar. Ini syahdu gila. Kamu macam kat Thailand tu. Bismillah. Ini kalau bagi saya sekilo habis. Lembut. Okey, menu terakhir kita adalah gelas besar songkla. Ini nama dia green tea cincau. Ini saya tak tahu macam mana nak minum ni. Atas ni dia letak selonggok cincau. Dia kena pakai 2 straw ni. Oh. Dia kena pakai senduk, guys. Pakai straw tak jalan. Gaul sekali dengan cincau. Kita kacau yang bawah dia. Okey, bismillah. Puas hati, guys. Pertama dia pekat, manis, berlemak. Macam orang jual air balang. Okey, bismillah. Ni antara green tea yang sama original macam Thailand. Okey, bila barang jadi syahdu, saya recommend kau datang kat sini. Type je Songkla Thai Seafood Kajang. Maps, Waze terus sampai kat sini. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bang, banyak kali ke first time datang makan? Saya ni dah kali ketiga dah ni. Kali ketiga. Jujur bang, tentang rasa dia. Rasa memang sedap. Tom yum dia sedap. Okey, antara pot nak makan tom yum sini sesuai lah. Ini mana sesuai? Baik. Untuk tom yum dia. Bang, banyak kali ke first time? Ini first time. Tengok ada order ikan ni, Liu Suan. Macam mana rasa? Oh, memang sedap. Padu. Lagi? Menu apa yang sedap? Ini tom yum. Semua Tom kat yum sini kelapa. sedap. Semua sedap. saya order. Next time boleh datang lagi? Boleh datang lagi. Baik. Tak, kalau orang ramai datang pun lain bagus lah. Puas hati. Memang mantap. sedap. Puas hati. Memang mantap. Okey, jujur bang, tentang rasa dia. Abang order apa tu? Ikan Liu Suan. Macam mana rasa? Tak, garing. Dia goreng garing. Okey. Lepas tu kena ikan.
Ya. Okay, recommend lah penonton-penonton datang sini cuba. Ini recommend. Recommend. 11 per 10 lah memang sedap. Ush, lebih satu. Lebih satu. Sedap. Kira next time boleh datang lagi. InsyaAllah boleh datang lagi.